Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan bahawa Belanjawan 2026 bukan sekadar angka dan perbelanjaan. Sebaliknya, Perdana Menteri menegaskan Belanjawan 2026 adalah hala tuju bagi memastikan kerajaan terus membantu rakyat tanpa menambah beban hutang negara. Ketua Pegawai Eksekutif MyCare, Kamaruzaman Syahrul Anwar memaklumkan sebuah pesawat membawa sekumpulan aktivis Freedom Flotilla Coalition dari 22 buah negara akan tiba di Istanbul, Turki yang berkemungkinan turut membawa 9 aktivis Malaysia. Satu gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitudo telah melanda wilayah Mindanao di selatan Filipina awal pagi Jumaat, mencetuskan amaran tsunami bagi kawasan pantai di Filipina dan negara jiran termasuk Indonesia.